Senyum bodek ke strategi? Dekat sidang ASEAN baru-baru ni, Anwar Ibrahim sempat naik the Beast kereta rasmi Donald Trump masa dua-dua hadir ke Kuala Lumpur. Momen tu terus viral. Ramai netizen marah kata Malaysia dah tunduk pada Amerika. Tapi bila ditanya, Anwar jawab, who else if not Trump? Menurut laporan NST dan AP News, Anwar sebenarnya guna peluang tu untuk bincang terus pasal isu Gaza. Nak sampaikan pendirian Malaysia bahawa serangan Israel mesti dihentikan dan pemindahan paksa rakyat Palestin adalah etnik cleansing. Masa yang sama, Malaysia juga tanda tangan beberapa perjanjian perdagangan dengan Amerika, termasuk dalam sektor pelaburan dan tenaga bersih. Nampak lembut, tapi mungkin itulah cara Anwar nak mainkan politik realistik. Sebab Trump bukan jenis yang boleh ditegur keras. Kalau silap tone, boleh jadi moody dan ambil tindakan luar jangka. Termasuk dasar luar yang boleh burukkan lagi keadaan di Gaza. So, maybe Anwar pilih pendekatan senyum dulu, selamatkan banyak benda kemudian. Diplomasi ni kadang bukan pasal siapa menang hujah, tapi siapa pandai jaga ego orang yang pegang kuasa. Mungkin bagi sesetengah orang nampak macam tunduk, tapi kalau tu harga untuk jaga nyawa rakyat Gaza, siapa tahu kan? Dalam politik antarabangsa, bukan semua senyuman tu manis. Kadang tu pahit, tapi perlu.